Tindakan JIM buang pekerja bagus tetapi tidak akan selesaikan masalah. Demikian kenyataan keras seorang pemerhati terhadap Jabatan Imigresen Malaysia JIM yang memaklumkan seramai 41 pegawainya dikenakan tindakan tata tertib termasuk dibuang kerja dalam tempoh 2022 hingga 2025 selepas didapati bersalah terlibat kes berkaitan pasport terbang. Pemerhati menegaskan masalah salah guna kuasa, penyelewengan dan rasuah dalam JIM sudah berakar umbi sejak dahulu dan tidak akan selesai hanya dengan membuang pekerja kerana masalah itu telah menjadi budaya dalam sistem yang mana korupsi terus berleluasa tanpa noktah. Bagaimanapun, pemerhati menegaskan tindakan JIM dalam membantras sebarang kepincangan di dalam jabatan itu layak dipuji meskipun tidak memberi impak penuh. Namun pemerhati menambah ia masih dilihat sebagai langkah memulihkan integriti dan kepercayaan rakyat terhadap agensi penguat kuasa serta menunjukkan bahawa JIM sedang berusaha menangani masalah berkenaan. Memetik Malaysia kini, JIM memaklumkan 41 pegawainya telah dikenakan tindakan tata tertib termasuk buang kerja dalam tempoh 2022 hingga 2025 selepas didapati terlibat kes pasport terbang. Dengan 20 daripada mereka dijatuhi hukuman buang kerja sebagai langkah tegas menangani isu tersebut. Justru pemerhati menegaskan menyingkir pegawai yang terlibat hanya bagai mencurah air ke daun keladi tanpa sifat amanah dan disiplin yang datang dari diri pegawai sendiri. Rasuah dan salah guna kuasa akan terus menjadi luka dalam sistem, merosakkan kepercayaan rakyat dan mencalarkan imej JIM.